kita perlu pastikan mereka hidup dengan bermaruah. Itu kata-kata salah seorang ahli kumpulan saya yang membentangkan hasil pembincangan dan resolusi untuk diangkat sebagai cara menangani masalah hak asasi kumpulan pelarian ini. Dalam kisah ini ditujukan kepada kumpulan Rohingya. Dalam video yang lalu saya telah berkongsi pengalaman saya berinteraksi dan berdialog dengan aktivis-aktivis Rohingya ini. Kali ini saya akan ceritakan dengan lebih lanjut apakah tuntutan dan kehendak yang telah dibentangkan oleh mereka. Walaupun saya tidak berdiri bersama mereka semasa sesi pembentangan tersebut, tetapi saya tahu apakah isi kandungan yang telah dibentangkan. Ada 3 perkara yang telah dibangkitkan. Yang pertama tentang pendidikan, yang kedua tentang pengiktirafan status dan yang ketiga ialah perlindungan undang-undang. Di sini saya akan ulas tentang perkara yang saya tahu sahaja. Kalau perkara tersebut saya tak tahu ataupun saya tak ada pengetahuan lebih dalam bidang itu, saya tidak akan ulas dengan lebih lanjut untuk mengelakkan salah faham dan juga kekeliruan. Perkara yang pertama, masalah yang dibangkitkan ialah satu, pelarian hanya boleh mendapat pendidikan di pusat pembelajaran komuniti ataupun community learning centers. Pusat pembelajaran komuniti ini dikendalikan oleh NGO ataupun komuniti. Mereka menyatakan bahawa pusat-pusat ini menghadapi masalah dari segi kekangan kapasiti, dana dan juga tenaga pengajar. Yang kedua ialah pendidikan mereka bersifat tidak formal dan tidak diiktiraf oleh kerajaan. Mereka kata tiada dasar yang khusus mahupun di peringkat persekutuan ataupun negeri yang berkaitan dengan pendidikan untuk pelarian. Ketiga, tiada akses ke pendidikan tinggi awam. Hanya kes terpencil yang ke IPT swasta, itu pun melalui beasiswa sahaja. Oleh itu, ramai remaja pelarian terpaksa terus bekerja dalam sektor yang tidak formal dan menghadapi risiko. Hujah mereka kata pendidikan ialah asas perlindungan, maruah dan integrasi jangka panjang untuk kumpulan pelarian ini. Cadangan penyelesaian dan tindakan adalah seperti berikut. 1. Akses pendidikan formal kepada pelarian, iaitu memberi akses kemasukan ke sekolah kerajaan dan juga institusi awam. Tidak cukup dengan itu, mereka juga meminta supaya kerajaan mengiktiraf pendidikan mereka. Mereka kata kerajaan di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri perlu melaksanakan projek rintis untuk pendidikan formal bagi kumpulan pelarian ini. Saya telah menyatakan pendirian saya dalam video yang lepas bahawa saya tidak bersetuju dengan kemasukan pelarian Rohingya ini ke sekolah awam kita. Pada pandangan saya, secara peribadinya, cadangan yang dikemukakan tidak mengambil kira realiti bahawa sektor pendidikan dan sistem pendidikan negara kita menghadapi masalah kekurangan guru dan juga sumber. Tidak cukup dengan itu, yang kedua, mereka turut menyuarakan permintaan agar kerajaan memberi sokongan kepada pusat pembelajaran komuniti ini dari segi dana, latihan guru supaya mencapai piawaian yang minima. Tuan-tuan dan puan-puan, sini saya ingin mengingatkan anda bahawa isu kekurangan guru merupakan salah satu masalah besar dalam sektor pendidikan kita. Tak ambil kira lagi kekurangan guru untuk subjek-subjek yang kritikal seperti matematik, sains, bahasa Inggeris, pendidikan khas dan sebagainya. Belum lagi selesai satu masalah, kerajaan telah didesak dan diminta untuk menyelesaikan pendidikan bagi kumpulan pelarian ini pula. Cadangan ketiga yang dikemukakan ialah memberi laluan pendidikan pada remaja dan belia untuk kumpulan pelarian Rohingya ini. Laluan pendidikan apa? Mereka cadang remaja dan belia Rohingya ini diberikan pendidikan dalam laluan TVET, bidang kemahiran, kemasukan ke kolej dan juga masuk universiti. Perkataan yang mereka guna ialah membenarkan kemasukan pelarian ke sekolah kerajaan dan juga institusi awam. Saya tak tahu tentang anda, tapi saya bukan datang daripada keluarga yang berada. Saya bukan anak datuk, saya bukan anak Tan Sri. Saya hanya rakyat Malaysia yang biasa yang perlu usaha keras untuk menyambung pengajian saya ke peringkat universiti. Saya kena bersaing dengan rakan-rakan saya untuk mendapat peluang dan tempat tersebut. Bagi saya, ini pandangan saya secara peribadi, saya tidak mahu golongan
pelarian ini diberi jalan mudah dan akses mudah ke institusi pendidikan tinggi awam kita. Cadangan yang dikemukakan oleh mereka turut menimbulkan persoalan tentang keutamaan penggunaan sumber pendidikan negara. Kata kita kena pastikan mereka ini hidup dengan bermaruah. Maruah kita sebagai rakyat Malaysia macam mana? Itu perkara pertama berkaitan pendidikan untuk pelarian Rohingya yang mereka cadangkan. Anda rasa macam mana? Yang kedua ialah pengiktirafan status. Kaedah pengiktirafan status ini berkait dengan arahan Majlis Keselamatan Negeri nombor 23. Saya pun melalui program tersebut baru saya tahu tentang arahan MKN nombor 23 tersebut adalah berkaitan dengan pelaksanaan dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP. Daripada apa yang saya faham, penyokong DPP melihat pengiktirafan status pelarian sebagai langkah yang boleh membuka ruang kepada perbincangan tentang akses pekerjaan pada masa depan. Namun, setakat makluman awam yang saya tahu dan saya cuba cari, DPP sendiri bukan permit kerja automatik. Itu adalah pemahaman saya berdasarkan apa yang dibentangkan dalam program tersebut. Dan perlu tahu di sini bahawa arahan MKN nombor 23 ini bukan undang-undang yang diluluskan melalui proses parlimen seperti akta-akta yang lain. Ia merupakan satu arahan pentadbiran kerajaan. Macam dulu zaman COVID, MKN ini mengeluarkan arahan PKP, PKPP dan sebagainya. Pada awal tahun ini hingga ke saat saya membuat rakaman ini, tiada dokumen draft ataupun yang lengkap telah diterbitkan untuk penelitian awam. Sedangkan ia melibatkan isu yang memberi kesan kepada dasar pelarian dan immigration negara. Bagaimana rakyat boleh menilai sesuatu dasar secara menyeluruh jika kandungan penuhnya tidak dapat diteliti oleh orang awam? Perkara yang ketiga ialah perlindungan undang-undang kepada pelarian Rohingya ini. Pejuang-pejuang Rohingya ini telah menuntut dan meminta kerajaan supaya meminda Akta Immigration 1959-1963 untuk dimasukkan klausa khas yang memberi perlindungan undang-undang kepada kumpulan pelarian ini. Alasannya, mereka kata pelarian yang hidup tanpa perlindungan undang-undang ini terdedah kepada risiko dan juga mudah dieksploitasi. Perempuan Rohingya itu kata, bukan saya tuduh sesiapa ya. Dia kata penguatkuasa boleh menahan orang Rohingya ini tanpa sebab. Orang Rohingya yang kerja secara haram, majikan tak bayar, mereka tak boleh buat apa. Kalau orang Rohingya ini dipukul, mereka nak ambil tindakan undang-undang pun tak boleh. Di sini pejuang Rohingya kata kita kena pastikan mereka hidup dengan bermaruah. Itu adalah 3 perkara yang telah dibentangkan. Menarik kan pemikiran orang yang terpaling hak asasi manusia ni? Hak pelarian sering mendapat perhatian. Adakah hak rakyat Malaysia juga mendapat perhatian yang sama? Itu sahaja untuk video ini. Apa pendapat anda tentang perkara yang telah dibangkitkan? Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan share.